Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam podcast Hitam Putih Kelabu yang dibawakan khas oleh Penerangan Anak UMNO Malaysia dan juga BN Coms. Jadi hari ini kita bersama dengan seorang pemimpin yang cukup sinonim dengan gerak kerja wanita, terutamanya di negeri Johor. Kita juga nak memperkenalkan beliau. Beliau ni merupakan seorang setiausaha wanita UMNO negeri Johor dan juga Ketua Wanita UMNO bahagian Tanjung Piai. Terima kasih Puan Zarina kerana sudi bersama kita hari ini. Puan, kalau boleh saya mulakan, saya nak tanya khabar dulu Puan. Puan sihat Puan? Ya, Alhamdulillah. Puan berkerut Puan tengok. Okey Puan. Hari ini kita nak santai-santai je Puan. Kita nak bercakap soal tentang Pilihan Raya Negeri Johor. Baik. Dalam kita nak menyambut kehangatan yang tengah kita rasa sekarang ni, dah hari kempen dah masuk hari ke berapa dah. Hari yang Kan? ke-6. Hari ke-6 dah hari ni. So, saya nak tahulah. Sebelum kita nak mula dengan soalan-soalan saya nak tanya. Puan, cukup tidur Puan? Tidur kurang cukup. Cukup. Macam mana Puan keadaan di bawah di lapangan Puan? Di lapangan, kalau saya suka nak bercerita berkaitan dengan gerak kerja wanita ke macam mana? Boleh je. Okey, boleh. Kalau sebab saya daripada Tanjung Piai, kalau saya nak cerita tentang Tanjung Piai dahulu, keadaannya masih dalam kawalan. Under control kata orang. Alhamdulillah. Sebab mungkin saya well trained lah kata orang untuk wanita saya. Bukan nak puji tapi memang kita sentiasa memastikan gerak kerja mereka tu teratur lah. Sebab wanita ni dia dah bergerak daripada awal. Belum bunyi gendang apa-apa, seawal tahun lepas kita dah mula. Begitu juga dengan wanita di seluruh negeri Johor. Baik Puan. Bila kita nak bercakap tentang pilihan raya, sebenarnya ramai orang ni dia selalu fokus kepada calon, kepada ceramah. Tapi sebenarnya antara kekuatan sebuah parti ni adalah jentera wanita dia. Jadi mungkin bagi Puan sendiri, macam mana ataupun sejauh mana pentingnya peranan wanita dalam memastikan setiap gerak kerja pilihan raya ni berjalan dengan lancar Puan? Baik. Saya suka dengan soalan tu. Sebab kalau nak kata pentingnya peranan wanita ni memang sangat penting. Kita ada banyak portfolio bila kita tiba pilihan raya. Tapi yang wanita tu yang dia dah mula awal. Yang lain-lain tu baru nak buka pintu lah selepas penambahan calon. Dan lagi gerak kerja kita ni dari awal sebab di belakang wanita tu kita menjaga pengundi. Kalau dekat Johor ni kita ada lebih kurang 1.5 juta pengundi. Dan kita ada lebih kurang, itu Melayu saya tak campur yang lain, pengundi Melayu. Sebab gerak kerja wanita UMNO ni dia lebih kepada fokus kepada pengundi Melayu. Dan untuk yang pengundi bangsa lain tu kita memang bersama dengan komponen. Tapi untuk saya fokus kepada pengundi Melayu dan kita ada lebih kurang 24,000 petugas Rumah 10 yang dulu biasa orang sebut Jayana Rakyat tu, yang memastikan menjaga pengundi daripada awal sehinggalah ke didik. Jadi gerak kerja ininya banyak. Kita nak edah handbill, kita menyantuni pengundi dan bila musim berkempen ni kita terus dengan gerak mesra dan yang penting bersama dengan calon membawa mereka berjumpa dengan pengundi. Jadi segala apa maklumat pun yang ada dalam perbincangan sama ada daripada war room, sama ada dari mana-mana pihak pun memang bergantung kepada kajian yang dibuat oleh wanita. Sebab itu sama ada dibesarkan atau tidak, peranan wanita itu memang sangat penting. Itu pada kami wanita. Sebab kalau kita tidak mencapai target dan sebagainya, kita kena ulang balik. Kita kena mulakan semula, bukan mula tapi kita kena santuni semula mana-mana lorong yang kita belum jumpa, mana-mana pengundi yang kita belum dapat kesan supaya kita capai target untuk memastikan calon kita itu menang. Betul Puan. Saya pun semalam mungkin kebetulan lah saya turun ke lapangan pada masa tu, saya rasa pukul 11, 12.30 malam. Saya nampak ramai lagi Puan jentera-jentera wanita yang masih lagi bertengkuk lumus dengan mesyuaratnya, dengan penyediaan handbill, smart card tu kan. Jadi sepanjang tempoh pilihan raya sepanjang tempoh pilihan raya dan juga beberapa pilihan raya yang lepas, apakah kalau Puan boleh kongsikan perubahan yang paling ketara yang boleh Puan berikan kepada kami tentang peranan wanita tu sendiri, mungkin daripada zaman dulu ke ataupun sekarang ke, apa perubahan peranannya? Okey. Zaman dahulu mungkin 10-20 tahun yang dulu mungkin dia agak beza. Walaupun peranan wanita tu hampir sama bersama dengan pengundi,
Tapi sekarang kita semua dah melalui sistem. Yang kita jumpa pengundi, kita terus saja ke dalam sistem dan semua pihak boleh nampak apa yang kita buat. Sama ada kita siap atau tak siap, semua boleh tengok di situ dan tak perlu nak telefon seorang-seorang di Tanjung Piai, di Johor Bahru. Tapi semua kita boleh tengok di situ. Kalau dia tak buat kat situ, maknanya dia cuai lah. Maknanya tak selesai lah tugas-tugas tu. Itu yang penting. Dan yang keduanya, kita juga ada sistem yang di-create oleh Wanita Malaysia yang sangat memudahkan. Yang boleh aplikasi tu kita download di handphone masing-masing. Jadi semua petugas ada aplikasi yang tersebut. Kalau sebagai contoh dia jaga 50-40 orang pengundi. So benda tu dia boleh bawa ke mana-mana. Dalam handphone sendiri. Jadi untuk memudahkan sehinggalah ke hari pengundian nantilah. Jadi saya nampak sekarang ni dengan peredaran zaman ni sebenarnya dia dah memudahkan proses, tapi peranan dan tanggungjawab wanita tu kekal sama lah boleh kata. Sama. Jadi Tapi sekarang ni peranan kita lebih banyak. Lebih besar maksudnya tanggungjawabnya. Tanggungjawab lebih besar. Okey. Puan, berkenaan dengan peranan kita dah sentuh. Sekarang mungkin saya nak sentuh sikit Puan. Berkenaan dengan cabaran wanita dalam berkempen dalam dunia baru ni Puan. Okey, cabaran tu memang agak besar lah. Sebab bila kita sangat terbuka dengan media sosial, pelbagai media sosial yang ada sekarang ni, mungkin ada sebahagian di kalangan wanita tu yang agak berusia tapi semangat juangnya tinggi dan tidak terbuka dengan media sosial Mungkin ada yang tiada TikTok, tiada Instagram, tapi dia boleh buat kerja di lapangan dan yang memang kurang sikit lah melihat. Sedangkan anak muda kita memang celik mata je dia tengok media sosial. Jadi dia mungkin lebih tertumpu kepada apa yang ada di media. Kalau kita punya cyber kurang di media, memang agak memberi kesan kepada pengundi muda. Melainkan akak-akak kita ni dia terus menjaga, mendekati pengundi tu. Memang kita boleh kalah dekat situ lah sebab kita punya media kurang. Tapi saya percaya sekarang ni dengan penerangan UMNO Malaysia, BNCOMS dan di peringkat negeri juga saya percaya ada pelbagai cara untuk membuat media sosial tu dan saya harap benda tu dapat disebarluaskan lagi. Untuk soal media ni kan, saya rasa cabaran dia tu memang dalam semua kelompok pun berkenaan dengan macam mana kita nak menangkis berkenaan dengan tomahan ataupun kita nak bawa ni calon kita ni bukan sahaja di social media tapi juga di lapangan. Tapi kita nak lari sikit Puan daripada cabaran tu. Ini cabaran berkenaan dengan parti ataupun nak bawa kemenangan kepada parti. Tapi dalam konteks wanita sendiri sebenarnya ramai yang mempunyai tanggungjawab sebagai seorang ibu, seorang isteri dan juga mungkin dia orang bekerja. Bagaimana Puan melihat pengorbanan mereka ni sepanjang tempoh musim pilihan raya? Itu memang betul. Seorang ibu, seorang isteri, seorang petugas pekerja kepada majikan dan ada yang bekerja. Tapi saya tengok, saya memang kagum dengan sikap dan semangat wanita. Saya macam di tempat saya, Puan saya balik kerja pukul 5 petang. Jadi kalau saya buat kerja ni selepas 5 petang sehingga malam. So dia okey. Dan kalau yang tak bekerja mungkin dia boleh mula daripada pagi. Sama ada dia bekerja government, bekerja swasta, mereka akan memaklumkan kalau nak jumpa saya kena buat macam ni. Mesyuarat dengan saya macam ni. Dan bila tempoh 2 minggu ini mereka sangat memberi kerjasama dan ramai yang rela MC. Ada yang beli MC. Ada yang memang minta cuti dengan bos sebab untuk ni. Sebab pada saya semangat diorang ni sebab kita nak menang. Itu saja. Dan saya pun awal-awal dah memberi nasihat, memberi semangat kepada mereka bahawa kita ada banyak tahun dalam hidup kita ni, ada banyak hari. Hanya 2 minggu ni takkanlah you all tak boleh korbankan. Bukan untuk kita kemenangan ini tapi mungkin untuk generasi kita yang mendatang. Jadi mungkin daripada situ mereka dapat semangat melihat sebab mereka tahu kita nak menang. Dan sebenarnya kemenangan calon di kawasan masing-masing itu adalah merupakan hadiah yang besar daripada penat lelah kita-kita ini. Itulah. Bila saya pun tengok keadaan wanita-wanita di lapangan, saya nampak pengorbanan wanita ni memang sangat luar biasa lah Puan. Kan? Jadi bila kita bincang tentang
keadaan jentera yang di bawah. Sekarang kita nak sentuh pula dengan berkenaan dengan calon-calon kita sikit je Puan. Saya nak tanya, kita ada beberapa calon daripada wanita, Ya. tak kisah daripada UMNO ataupun MCA ataupun MIC, dan ada juga calon muka-muka baru yang ditengahkan oleh parti. Jadi bagaimana pandangan Puan melihat kepada um, calon-calon ini, muka-muka baru ini dalam kita nak memberikan kelebihan kepada parti kita, dan macam mana juga mungkin uh, mereka boleh menyampaikan hasrat daripada wanita dan juga yang lain. Okey. Untuk calon wanita ada 10. 6 daripada UMNO dan 4 daripada 5 daripada UMNO, 4 daripada MCA, yang satu special masuk balik kepada UMNO. Jadi 6 lah wanita Melayu. Jadi kita ada 10. Mungkin tidak begitu ramai. Pada kami wanita tidak ramai. Tetapi itu yang tertulis, yang telah dinamakan sebagai calon. Kita berharap calon wanita ini boleh menang di kawasan masing-masing insya-Allah dan membawa suara wanita yang ramai ini. Sebab daripada ramai-ramai yang ada ni kita ada 10 je. Termasuk komponen lah. 10 je. Jadi kita harap yang sedikit ini pastinya yang terbaik sebab mereka yang terpilih. Dan kita tahu kalau insan-insan terpilih ni dia kena buat yang terbaik. Dan saya berharap kawasan-kawasan yang diwakili oleh wanita ini boleh membantu sangat-sangat supaya calon wanita kita menang. Sebagaimana PRN lepas, calon wanita yang diketengahkan menang kecuali satu tempat yang tidak menang. Yang lain semuanya menang. Alhamdulillah. PRN lepas. Jadi kita harap PRN kali ini boleh mengulang kelebihan yang sama, perkara yang sama dan semua calon wanita itu menanglah kita harap. Itu berkenaan dengan calon Puan. Ya. Jadi bila ada calon, setiap parti mesti akan bawakan satu hasrat ataupun boleh kita kata manifesto. Jadi manifesto ni dia memang selalu commonnya memang akan jadi peranan penting buat masyarakat. Dan pada pandangan Puan, macam mana manifesto yang ditawarkan ni mampu memberikan keyakinan kepada golongan wanita untuk masa depan mereka dan keluarga mereka terus terbela? Saya yakin sebab di negeri Johor ini sebelum-sebelum ini pun dalam belanjawan, dalam sidang dewan yang diutarakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Wan Hafiz pun banyak membantu memberikan sumbangan kepada wanita. Kita tengok saja kepada sumbangan bantuan kasih Johor yang diadakan sampai 4 fasa. Banyak yang kepada wanita sehinggalah ke suri rumah. Jadi terutama wanita harus menyokong wanita lah. Jadi saya rasa calon wanita boleh terus membawa suara ini supaya segala sumbangan dan bantuan kepada wanita di luar sana, terutama golongan yang P40 yang kurang berkemampuan, nasib-nasib mereka dapat dibela. Kita harap adanya suara wanita yang tak berapa ramai itu dapat membantu dan terus memberikan sesuatu yang baiklah selepas mereka menang nanti, dan pastinya ada di kalangan wanita ini akan menjadi pengurusi jawatankuasa pembangunan wanita pastinya. Di antara yang ramai ini mesti ada seorang, dan kita harap yang seorang itu yang dapat dipilih dari kalangan yang baik daripada yang terbaik supaya hasrat Yang Amat Berhormat sebelum ini kepada membantu wanita tu dapat diteruskan. Kalau sebelum ini kita ada bantuan kasih suri rumah, ibu tunggal, warga emas dan sebagainya tu dapat diteruskan dan wanita ini dapat membantu kita lah. Kita harap begitu. Calon-calon wanita, dan kita harap yang ditempatkan itu insya-Allah mereka menang dan mereka membawa suara rakyat. InsyaAllah Puan, besar harapan kita kan Puan, untuk melihat calon-calon kita daripada Parti Barisan Nasional. Mungkin dari sudut pandang Puan sendiri, mungkin ya kita berharap dengan 5 ataupun 6 tadi calon wanita dapat meraih kemenangan di kerusi masing-masing. Jadi mungkin kita akan sebelum kita nak menutup, kita nak mengakhiri segmen podcast kita. Kita nampak sekarang bahawa banyak tomahan-tomahan Puan berkenaan dengan mungkin calon-calon parti kita ke, ataupun ada sangkaan-sangkaan buruk
kepada Parti Barisan Nasional. Mungkin daripada pandangan Puan sendiri, macam mana kita ataupun daripada sudut pergerakan wanita dalam kita nak menang kes Tuan Mahan ni, bukan sahaja di social media tapi di lapangan sendiri. Berkaitan yang tersebut, saya rasa tak semua orang puas hati dengan kita. Sama juga dengan parti kita pun tak semua orang puas hati. Kadang-kadang dalam satu kawasan tersebut pun, bila yang ini jadi calon, yang ini pun tak puas hati. Bila kita tengok kali ini ramai mungkin ada pemimpin yang datang kembali sebagai calon. Kita tengok di Negeri Johor untuk PRN kali ini. Tapi saya rasa kita kena ambil daripada sisi positif. Kenapa mereka datang semula? Mungkin ada sesuatu yang mereka rasa mereka boleh bantu. Dan mereka dipilih semula, mungkin pucuk pimpinan merasakan mereka boleh membantu. Yang pertama, pasti memenangkan kursi itu yang mereka wakili. Dan yang kedua, hasrat mereka pasti ada untuk mengelakkan Tuan Mahan ini. Kalau memang kita letak semula, lepas tu kena tohmah, kena fitnah, lepas tu kalah, memang menyedihkanlah kepada parti. Tapi saya percaya mereka yang telah ditentukan ini ditentukan oleh pucuk pimpinan dan telah tertulis juga namanya sebagai calon, membawa hasrat yang lebih baik lah. Mungkin sebelum tu dah pernah jadi, mungkin ada yang belum selesai rasanya lah pada saya lah. Sebab kita tak kira positif saja. Kita dah berjalan, kita dah berkempen, kita tak boleh nak patah balik ke belakang. Kita tak boleh nak melihat semula kenapa dia, kenapa bukan dia, kenapa dia bukan, kenapa bukan dia. Itu bukan masanya pada saya. Sekarang masanya untuk kita jalan terus. Kenapa dia semula? Pasti ada sesuatu yang baik yang dia boleh bawa kepada kita. Jadi Tuan Mahan yang datang kena dinafikan sekeras-kerasnya dan saya percaya calon-calon yang diketengahkan itu pastinya calon yang terpilih dari segala segi, daripada latar belakang yang baik pastinya, dan kita kena yakinlah bahawa calon Barisan Nasional itu boleh menang dan boleh membantu masyarakat lah. Kita kena yakinlah dengan apa yang ada itu. Betul. Jadi kita pun dah sentuh berkenaan dengan peranan wanita. Kita dah sentuh berkenaan dengan cabaran wanita. Kita dah sentuh penyertaannya dan harapan. Tapi sebagai penutup ni Puan, mungkin saya nak ambil kesempatan ni untuk meminta sedikit pesanan daripada Puan, khususnya kepada seluruh jentera wanita yang sedang bertukus lumus sepanjang tempoh kempen ni, dan juga kepada golongan wanita di Johor yang sentiasa memainkan peranan besar dalam keluarga serta masyarakat. Apakah yang Puan ingin sampaikan kepada mereka? Macam pesanan penaja juga ni. Boleh kata pesanan penaja lah. Khasnya untuk golongan wanita. Kepada sahabat-sahabat wanita di luar sana, saya harap dapat melaksanakan tugas dengan baik, dengan jujur dan ikhlas, kerana ini merupakan tanggungjawab kita. Penat, lelah, ada rasa stres tu biasa, tetapi kita kena laksanakan juga tugas kita ini kerana kita kena berjuang. Perjuangan kita ini bukan untuk kita, tapi untuk masa depan generasi yang mendatang. Kena yakin dengan diri sendiri bahawa kita adalah antara wanita-wanita yang terpilih yang perlu melaksanakan tugas yang diamanahkan ini. Sebab kita sanggup berada di sini, so jalankanlah tanggungjawab kita dengan baik, dengan jujur dan ikhlas, yang pastinya membawa kemenangan kepada 11 hari bulan Julai nanti, insyaAllah. InsyaAllah Puan. Jadi maka berakhirlah sesi podcast kita. Tapi apapun saya nak ucapkan terima kasih banyak Puan atas kesudian untuk bersama kita dekat sini hari ini dan memberikan kata-kata yang penuh bermakna. Jadi terima kasih juga kepada semua penonton-penonton yang sudi mengikuti podcast kita, dan nantikan kupasan-kupasan yang lebih menarik selepas ini berkenaan dengan pilihan raya negeri Johor dengan hashtag Maju Johor, kestabilan dikekalkan, kemajuan diteruskan. Assalamualaikum. Maju Johor!